Hampir setiap abjad di bumi berkembang perlahan, secara tidak sengaja, selama ribuan tahun. Tetapi satu abjad dicipta dengan sengaja oleh seorang individu dan kita tahu mengapa setiap huruf berbentuk seperti itu. Ini adalah kisah Hangul, abjad Korea yang akan anda pelajari. Hangul hanya mempunyai 24 huruf asas, 14 konsonan dan 10 dokal. Dari 24 ini, anda boleh membina ribuan suku kata. Bandingkan dengan bahasa Inggeris, enough, true, tough huruf yang sama, 3 bunyi berbeza. Hangul hampir tidak pernah melakukan itu. Lihat satu huruf, dan anda boleh membacanya. Dan ini bukan hanya kebanggaan Korea. Dunia mengambil perhatian. UNESCO, Badan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, memberikan anugerah literasi global yang dinamakan Sempena Raja yang mencipta Hangul, hadiah literasi Raja Sejong. Manuskrip asal yang menerangkan Hangul terukir dalam Daftar Memori Dunia UNESCO. Ahli linguistik British Geoffrey Sampson mencipta satu kategori baru, featural hanya untuk menerangkannya, menyebut Hangul sebagai salah satu pencapaian intelektual hebat umat manusia. Jared Diamond, saintis pemenang Pulitzer, menyebutnya sebagai sistem ultrarasional. Tetapi bahagian yang paling indah adalah mengapa ia dicipta. Di Korea abad ke-15, membaca bermakna menguasai ribuan karakter Cina. Hanya yang berprivilege yang boleh. Orang biasa tidak mempunyai cara untuk menulis pemikiran mereka sendiri. Raja Sejong percaya itu salah. Dengan kata-katanya sendiri, bunyi bahasa kita berbeza dari bunyi Cina. Jadi dia membina skrip yang boleh dipelajari oleh semua orang. Namanya Hunmin Jeongnyeong, bermaksud bunyi yang tepat untuk mengajar rakyat. Inilah geniusnya. Sejong mengkaji bagaimana mulut manusia menghasilkan bunyi dan membentuk setiap konsonan seperti mulut yang menghasilkannya. Belakang lidah naik ke arah tekak. Hujung lidah menyentuh tepi di belakang gigi anda. Bentuk bibir tertutup. Sebatang gigi. Tekak terbuka. Setiap huruf adalah gambar mulut anda sendiri. Dokal adalah lebih puitis. Ia bermula dengan 3 tanda, titik untuk syurga, garis rata untuk bumi, garis tegak untuk manusia yang berdiri di antara mereka. Syurga, bumi, dan manusia, dan dari ketiga ini, setiap dokal Korea tumbuh. Dalam bahasa Korea, konsonan dipanggil bunyi anak dan dokal bunyi ibu. Konsonan sendiri tidak dapat berbicara dengan baik. Tetapi saat ia bertemu dengan dokal, suku kata dilahirkan. Ditambah. Seperti anak yang tumbuh di sebelah ibu, huruf bergabung untuk membentuk sebuah kata. Dan 600 tahun kemudian, Hangul sesuai dengan dunia moden dengan sempurna. 24 huruf. Digabungkan dalam sekelip mata, anda menaip tepat apa yang anda dengar. Pada papan kekunci telefon pintar, sedikit sistem penulisan yang lebih cepat. Hari ini, orang di mana-mana sedang mempelajari Hangul. Tertarik dengan K-pop, K-drama, dan budaya Korea. Dan hampir semua daripada mereka terkejut dengan perkara yang sama. Ini jauh lebih mudah daripada yang saya jangkakan. Kerana setelah anda melihat logiknya, anda benar-benar boleh membaca Korea dengan cepat. Hangul tidak pernah dicipta untuk yang berkuasa. Ia dicipta supaya semua orang sesiapa sahaja boleh membaca dan menulis. 600 tahun kemudian, ia masih merupakan salah satu idea yang paling luar biasa dalam sejarah manusia. Dan apabila anda mempelajari Hangul, anda bukan hanya mempelajari huruf. Anda bertemu dengan impian seorang raja yang percaya setiap orang berhak bersuara.
Mari kita mulakan. Anda boleh membaca Korea pertama anda hari ini percuma di korean.wiasum.com.